Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 ingin menerangkan mengenai bisnes model Canvas, iaitu produk kami cookies. Baiklah, pada bahagian pertama kami akan menerangkan tentang customer segment, di mana kami akan menawarkan kepada pelajar UFSI, staf UFSI, kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan. Seterusnya, value proposition. Kami akan menawarkan harga yang berpatutan, tahan lama, mudah disimpan dan juga saiz individual pack. Seterusnya, channel distribution. Kami menggunakan 4 channel, iaitu WhatsApp, Instagram dan juga Facebook dan juga TikTok. Seterusnya, customer relationship. Kami akan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Seterusnya, layanan baik dan mesra. Yang kelima, revenue. Hasil yang kami dapat daripada jualan produk iaitu hasil daripada jualan produk, hasil cas COD dan juga membuat iklan di media sosial. Yang keenam, key resources, di mana kami menyediakan modal, pembekal dan juga tenaga manusia. Dalam key activity pula, kami akan membuat pembelian, pemasaran dan juga penghantaran daripada penjualan cookies. Seterusnya, key partner. Kami akan menggunakan pelabur, pembekal dan juga courier. Dan yang terakhir sekali, cost structure, di mana kami akan mengeluarkan modal untuk membeli beg plastik dan juga cas penghantaran bahan kami, iaitu cookies. Sekian, terima kasih.